Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung ayat kedua daripada Ya ayyuhalladzina amanu, intisari 89, ayat seruan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang beriman, susunan Persatuan Mubalighah Negeri Selangor. Jadi hari ini kita pergi ke ayat kedua, ayat 153 surah Al-Baqarah. Kalau kita lihat mushaf yang berada di muka surat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Sadaqallahul azim. Kita lihat penerangannya. Jadikanlah sabar dan solat penolongmu. Daripada ayat yang kita baca tadi, surah Al-Baqarah ayat 153, muka surat 23. Intisari ayat, orang yang beriman dengan sempurna dan tidak syirik perlu meminta bantuan kepada Allah secara langsung dengan pengharapan yang tinggi dalam segala perkara, bukan meminta pertolongan kepada selainnya. Orang beriman perlu sabar dalam mentaati dan melaksanakan perintah Allah, bersabar dalam meninggalkan perkara maksiat serta bersabar dalam menghadapi segala ujian. Orang yang tiada kesabaran dalam dirinya, maka mendirikan solat terasa berat baginya. Orang yang khusyuk dalam solat, hatinya akan terasa lapang. Ibrah, orang beriman perlu sentiasa ingat bahawa Allah yang Maha Menolong sentiasa ada bersama kita sepanjang masa, sama ada semasa senang, apatah lagi masa susah. Allah sangat suka kepada hamba-Nya yang meminta pertolongan kepadanya. Sebab itu Allah berfirman dalam ayat lain, Ud'uni astajib lakum. Perlu bersabar dalam 3 perkara yang dinyatakan di atas, di samping bersabar menunggu tibanya pertolongan Allah sambil terus berdoa dalam solat dengan penuh khusyuk. Sekian untuk ayat kedua pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.